Saya penerima STR. So saya rasa benda ni bagus. And ni first time saya pakai IC semua. Guna ni so sangat mudah lah. Tak ada yang susah ke apa ke. So sangat senang. Sebab dekat kita punya digital ni pun memang dah ada semua information. So sangat senang untuk orang guna lah. Saya sangat berterima kasih lah dekat kerajaan Malaysia sebab membuat inisiatif yang bagi saya sangat bagus lah. Penggunaan IC ni, and then dia menyasarkan benda ni dekat rakyat Malaysia saja. So kita boleh mengurangkan risiko warga asing untuk curi minyak kita lah, basically kan. So benda tu kita tekankan, so kerajaan kita berjaya lah hari ni mengatasi benda tu. So saya sangat banggalah jadi rakyat Malaysia kan, dapat kerajaan yang baik macam ni kan. Saya sebagai penerima STR nak berterima kasih kepada kerajaan boleh bagi rakyat Malaysia dapat enjoy subsidi ini. So terima kasih lah. Kalau bagi saya memudahkanlah untuk rakyat Malaysia ni, lagipun tak memudahkan untuk rider-rider. Saya pergi kaunter lah just ni, lagipun golongan ni kira dapatkan Malaysia lah, bukan warga asing. So tak adalah orang cakap warga asing curi minyak kita kan, sebab dia berdasarkan subsidi pada rakyat Malaysia saja. So kalau boleh untuk sebulan 300 liter tu boleh tambah naik sikit daripada 300 lebih ke untuk orang yang berkemampuan macam. So kat situ pun dah beruntung lah. Terima kasih Mani.